Sebuah premis perniagaan pembekalan komponen konkrit tanpa lesen di hutan kampung diserbu pihak Embas melibatkan Jabatan Perancangan Pembangunan, bahagian undang-undang serta bahagian penguatkuasaan Embas. Operasi yang diketuai Datuk Bandar Alutstar yang berbahagia, Datuk Haji Abdul Ghaffar Yahya itu dijalankan selepas didapati premis berkenaan beroperasi tanpa mengemukakan permohonan kebenaran merancang kepada pihak Embas. Aktiviti perniagaan terbabit turut dipercayai sering menimbulkan kacau ganggu bunyi bising selain pencemaran debu yang menjejaskan keselesaan penduduk setempat. Keluhan masyarakat ini telah dinyatakan pelbagai medium. Kata penduduk menghantar memorandum melebihi 119 tanda tangan. Ada kata kacau ganggu. Justru kita bertemu dengan pemilik di sini dan kita menyatakan bahawa beliau perlu mematuhi undang-undang yang sedia ada. Kerana masyarakat mengeluh kacau ganggu bunyi, kacau ganggu habuk, dan kawasan ini pula adalah zoning perumahan. Tanah masih berstatus pertanian. Kita memutuskan bahawa kita akan melaksanakan sepenuhnya tindakan mengikut undang-undang. Kita mohon kepada semua pihak, khususnya yang membangunkan industri yang sebegini dalam bandaraya. Sepanjang hutan kampung ini pun banyak lagi. Kita minta termasuk dalam semua kawasan dalam bandaraya kena memohon kebenaran merancang mengikut undang-undang, dan Embas akan memastikan supaya pelaksanaan undang-undang ini dilaksanakan. Keluhan masyarakat, keutamaan kepada Embas dan memastikan undang-undang dipatuhi untuk menjaga ketenteraman masyarakat. Dua kompaun di bawah UUK Pelesenan Premis Perniagaan dan Trade telah dikeluarkan atas kesalahan menjalankan perniagaan membancuh konkrit siap dan menjalankan pejabat pengurusan tanpa lesen dari Embas. Sebarang kegagalan mematuhi syarat dan peruntukan undang-undang boleh menjejaskan aspek keselamatan kesejahteraan awam serta perancangan bandar yang tersusun. Sehubungan itu, Embas tidak akan berkompromi terhadap mana-mana pihak yang ingkar atau menjalankan operasi tanpa kelulusan sewajarnya.